syukur pada Allah SWT diberi kesempatan pada petang ini untuk kita bersama-sama hadir dalam majlis tahunan kita yang merupakan saya anggap satu program yang sangat penting, iaitu program kembangan korban bagi tahun ini 1447 Hijrah dan tahun 2026 ini. Dan Alhamdulillah peruntukan 6 juta setiap tahun itu kita kekalkan bagi program korban ini. Gunakanlah yang sebaik ini sebagai ibadah kita. Ada yang ramai lagi di kawasan tuan-tuan semua dan perempuan semua yang masih belum pernah dapat peluang untuk berkorban. Ambil nama mereka ni untuk jadikan penerima untuk korban atau nama korban tahun. Semoga usaha kita ini akan berjaya. Sebenarnya kalau ibadah ini kita laksanakan dengan baik, dengan betul, ia sebenarnya membawa satu kebaikan dan keberkatan, dan saya yakin semua yang ada dalam dewan ini memahami kebaikan dan juga manfaat yang kita dapat panjang kita buat ni bertahun-tahun dalam. Betul tak? Banyak kebaikannya kalau kita uruskan dengan baik. Pertamanya, program ini memberi ruang dan peluang kepada penternak dan pembekal dan kembung kita. Kan kambing dulu tumbuh saja, sekarang kita tambah dengan kambing dan beri peluang kepada mereka untuk membekalkan itu hasil pendapatan mereka satu. Jadi kita buat dengan tanda terbuka lagi. Saya buat live lagi masa undi itu live kan. Saya kata jadi semua berlaku adil pada semua. Jadi saya sekali lagi nak di hujung ni nak ucap terima kasih kepada penderma-penderma kita daripada JLC atau anak-anak syarikat dan semua yang telah berkumpul setiap tahun menyumbang. Semoga Allah beri keberkatan kepada segala amal jariah kepada mereka, dan juga kepada penerima ini saya ucap tahniah juga. Terima kasih semua kerana bersedia ambil tanggungjawab melaksanakan korban ini. Moga-moga Allah terima ibadah kita ini.